Pergi kubur pagi raya, pergilah, bergaduh tu. Keliru, ditanamkan kekeliruan. Dia bagi pula hadis, ayat-ayat Quran yang sokongan ni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian pada aku. Kau ni bukan umat Nabi sebab kau buat benda yang Nabi tak buat. Terus orang tu cakap macam tu. Dah kita sakit kepala. Berpecahlah orang Melayu disebabkan pemahaman seperti itu. Macam itulah. Nak buat. Tak nak buat, jangan salahkan orang buat. Itu je. Nampak tak? Contoh ada orang komen dulu marah bila ada ustaz tegur tentang tahlil ni, kenduri tahlil arwah ni bila kita buat kan. Ada yang tegur, dia kata apa, buat kenduri tahlil ni menyusahkan tuan rumah. Bukannya kita ambil pisau, kita cokik tuan rumah tu suruh buat. Siapa yang mampu buat, buat. Tak mampu buat, dia minta tolong buat kat masjid, boleh tak? Boleh. Tak pernah masjid kata bayar dulu buat. Tak ada pun masjid cakap. Imam saya cakap malam ni lepas sembahyang maghrib kita akan buat tahlil sikit untuk keluarga, permintaan daripada keluarga Allahyarham ni, jemaah kita juga. Jadi malam ni lepas maghrib harap dapat tunggu ya. Kita buat tahlil sikit. Kira kalau ikut hajat tuan rumah ni, dia keluarga ni minta 3 malam. Buat 3 malam. Kalau kita pergilah tahlil rumah orang tu bagi biskut, tak ada masalah. Minta maaf, kita boleh bagi air mineral dia, tak ada masalah kan. Tapi jarang lah orang kampung macam tu. Kurang-kurang patin macam tadi kan. Patin. 2 pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil arwah ni. 2 pahala paling besar. Yang pertama zikir. Bukannya orang berjoget dalam tahlil ni. Zikir, puji nama Allah, ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil lah tu. Lepas tu doa untuk arwah, doa untuk ahli keluarga, doa yang baik-baik. Minta dengan siapa? Minta dengan pokok ke? Minta dengan Allah. Apa masalah orang nak marah ni cakap? Itulah. Orang dia kata yang buat tahlil tu semua neraka dia tu. Yang duduk tengok bola tak semayang kat kedai mamak tu semua syurga tu. Kalau macam tu lah cara fikir lah kan. Susah lah macam tu. Kita tak paksa pun, kita tak paksa suruh buat, kita tak paksa pun suruh buat tahlil. Tetapi kalau nak buat, boleh buat, tak ada masalah. 2 pahala paling besar. Yang pertama zikir, yang kedua makan.